Assalamualaikum bang. Salam. Ni apa bang? Ni menu baru nasi lemak daripada Zigu Burger. Zigu Burger Yeah. Boleh saya try tu bang? Alright, boleh. Okey bang, ni apa bang? Nasi lemak bang. Nasi lemak, okey boleh. Kan? Dia punya sambal je. Sambal pedas ke bang? Pedas-pedas manja, pedas-pedas manis je. Pedas-pedas manja kan. Baik. Sambal je. Dia melas onion. Baik. Chicken popcorn Ya betul. Kulit ayam. Kulit ayam. Chicken skin lagi. Kita rebus. Okey. Timun-timonan. Baik. Ini kita punya menu baru, chicken tender daripada Zigu Burger. Dengan dua sos, satu tartar sos, dan ada sos nama dia Nyam Nyom sos. Oh. Dia pedas-pedas manisnya. Pekat lah sos bang. Pedas-pedas manis. Ini kita punya Hawaii beef burger. Hawaii beef burger bang. BBQ sauce. BBQ sauce Chicken skin kita. Dia datang dengan cheese sauce. Dia pijan kat atas. Okey, ini kita punya chicken popcorn. Karage cheese nama dia. Okey, siap bang. Baik. Alright, ini kita punya nasi lemak King Dilap. Berapa ringgit bang? RM15.90. Menu baru daripada Zigu Burger, chicken tender bang. Chicken tender 3 pieces besar-besar punya. RM16.80 bang. Okey bang, ni apa bang? Ni Hawaii beef burger. Datang dengan combo set. Ada kentang, ada air. RM26 sahaja. Alright, ini kita punya chicken skin cheese. Oh, ni chicken skin Kulit ayam. Kulit ayam? Ya betul. Berapa ringgit? RM9.90. Chicken karage macam chicken popcorn lah. Oh, ni chicken popcorn Ya betul. Dekat Kelebang bang. Oh, yang ni cawangan Kelebang Cawangan Kelebang. Oh. Satu lagi dekat Kampung Hulu. Ada dibuka daripada pukul 4 petang sampai pukul 12 malam.